Ho, 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 ho. Tak sangka kan? Sekarang kita dah kaya. Raya. Macam hari-hari hari raya. Ho, 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 ho. Iyalah kan, sebab kita dah dengar nasihat dari seorang jutawan yang kaya raya. Walaupun jutawan tu tinggal dekat lorong Haji Taib, tapi nasihat dia memang boleh pakai. Memang boleh pakai. Kita tunggu. Ya. Waiter. Bonjour, mau makan apa? Untuk I, tolong bagi I Wagyu A5. Yeah, give me garlic bread with caviar and beef Wellington one. Yeah. 小心小 Rambus. Merci. Les en revolt. I dah kata, I ada kereta mahal. So, kita nak ke mana ni? Kita nak pergi jalan-jalan lah. Tapi, kita kenalah cari pasangan dulu. Nampaknya ada awet. Awet? Mari kita tunjuk siapa pengaruh kita kat sini. Hai, awek. Tak nak tumpang ke? Marilah ikut kami pergi ke Mount Kiara, tempat orang-orang kaya. Ho, 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 ho. Oh, cheers. You jom ah. Lai, diorang ni selek lah. Dah kita gerak. Eleh. Korang takkan tahu apa erti kekayaan tau. Eleh. You all tak tahu tau kita orang ni kaya, banyak duit. Kita orang ni nak pergi Mount Kiara. Jom. Kau ni adik tapan Kau sabar. Kau pula lah drive. Kau pula drive. Kau pula.